BYD M6 kita dah rosak. Dua tempat charger dah kita pergi, semua tak masuk. Kena ingat macam kereta kita yang rosak. Proton Emas. Wow. Kalau siapa yang belum subscribe, subscribe dulu. Sekarang kami dalam proses nak mencari charger dekat dalam mall. Ni ialah My Town dekat Ceras. Pernah datang kat sini ke? Masa baik kancil 10 years ago. Oh, 10 years ago. Okay. We've known each other that long. Saja nak cari tempat charger yang dekat dalam mall. So kami nak makan sekali. Kata dekat dalam My Town ada 3 jenis charger. Shell, Rex Charge and Charge EV atau Charge sini, I'm not sure. Kita nak cari, tadi dah nampak Rex Charge and sekarang nak cari Charge sini. Ini a big signboard saying Charger EV sini. Okay, Rex Charge kat sini literally betul-betul kat sebelah masa entrance nak masuk tu. So kita nak turun sampai ke basement. Masuk dong. At the same time dekat Google tu need to specify like okay tingkat mana dan tingkat mana so that it's easier to find rather than we menggagau like pergi ke setiap level untuk mencari charger. Well, it doesn't matter. It'd be so funny kalau kita tengok sebenarnya dekat tingkat 7. Getting closer. Getting closer. Oh ni ada charge sini. Charge sini ada. Ni Tesla. Hai Tesla. I want a BYD M6. Dekat-dekat in the flesh. Kita jumpa juga. Oh, charger kat sini dia akan pasang palang. Alright. Satu. Oh, there we go. Turun dah. Dah turun dah. Nombor 2 ni turun. Eat and charge at the same time. Okay, so sekarang bateri 344%. Sekarang dia punya range dalam 231 km. Kita please plug in connector. Okay, change of plans. Instead of charge, kami pergi ke Shell. Park easy. Boleh pula tadi masa dah sampai dekat charge EV tu, okay dah semua dah boleh dia punya palang dah turun. And then lepas tu bila kita plug in, dia tak terus charge. Tapi nampak yang kata dia tengah untuk charge, tapi tak charge. So kita orang macam macam mana ni kan. So terpaksa cari a different charger. Dah lah sebelah kami ialah Proton Emas, which is all the more reason to park and charge here. Kalau masuk kita tengok rosak. Itulah saya rasa takut kita punya BYD M6 kita dah rosak. Okay, charging, connecting. Tolong. Dia masuk. Tolong. Oh yo, 2 tempat charger dah kita pergi, semua tak masuk. Kena ingat macam kereta kita yang rosak. Sebegitu betul lah sebab takkanlah sampai 2 tempat charger tak ada tau. Sekali Gentari kami pergi sampai Menara KPJ tau. Kami cari charger sebab 2 tempat dekat My Town punya charger, dua-dua kami try tak boleh. Padahal sebelah tu ada je Proton Emas tengah charging. So kami ingatkan okay kereta kami yang rosak. Saya tengah cuba nak jadi cool untuk awak tadi sebab awak tadi dah stress. Korang stress. pelik. Kebetulan tu sebetulnya DC tu Tesla boleh charge, kita tak boleh charge. Betul. Rumah boleh charge, kita tak boleh charge. Kan? Resist. Macam pelik kan? Kenapa kita tak boleh charge? Sekarang yang ni tiba-tiba boleh charge. Ya Allah, kelegaan. 53 minit. Okay, tapi sekarang maksudnya bukan kita yang rosak lah. Okay. Charging yang rosak. Saya sampai call BYD. Saya search mana-mana BYD dekat Google kan. So BYD, dapat BYD Ceras. Orang tu pula berseluruh dengan saya kan. Dia kata, ni BYD ke? Tak. Macam mana dapat nombor ni Saya kata, yang ni yang nombor yang ada dekat dalam Google. Dia kata, sebab saya dapat banyak kali juga orang call tentang tu. Dulu saya kerja lah dekat BYD, tapi sekarang tak. Saya macam, alamak, habis tu macam mana ni? Kata, tak adalah. Kita ni tengah duk kelang kabut ni, tengah duk duduk macam, kereta aku dah rosak. And then kita nak balik ke Penang dengan bateri yang tak ada, tak cukup mungkin untuk sampai ke Penang. So macam, mana kita nak charge? And kalau rosak hari ni hari Ahad, adakah BYD service center akan buka ke tidak? So rupanya bukan. It's all fine. Rupanya kita punya charger tak rosak. Sampai tanya dekat dalam BYD punya group ada tak siapa-siapa yang berhadap benda ni? Semua orang cakap tak pernah hadap benda ni. Turns out bukan charger yang rosak. Itu je tempat charger tu yang rosak. You know what? Lepas ni kita akan cari Gentari ya. Benda-benda charger yang lain-lain yang entah apa-apa dah tak nak dah. Jom charge yang Gentari je so far yang kami betul-betul rasa confident. So bila plug in akan terus charge. Itu yang kita nak. Tadi dia kata kononnya you plug in dia akan terus charge. Tak pun, tak masuk-masuk pun. Wonderful. Sungguhnya
EV anxiety is real. Daripada Ceras sampai ke KL. I have no idea. Sampai ke KPJ. Daripada My Town sampai ke KPJ kami mencari. Ada kata benar KPJ? Sekarang kami nak cari makan. Kami lapar. Nak cari makan je sekarang ni. Ingat tadi boleh lah berhenti cari makan. Tadi saya cuba untuk bertenang tak awak. Awak rasa tenang sikit tak? Bila saya tak tenang. Saya menambahkan awak punya stres tak? Awak tengah cuba macam awak tengah stres. Saya kata awak boleh tak saya rekod konten? Tak apa awak. Kita bagi settle dulu masalah ni. Selalunya kita akan share tentang benda yang baik-baik, good je tentang EV kan. Kali ni pengalaman. Kita sharing something yang lain daripada lain. Reality bila kita pakai kereta EV. Dah tak sedar dah 85% terus kami charge. Padahal duduk je kan. Duduk makan dekat dalam kereta. Sedar-sedar je dah 85%. Okey, bagus. Saya carilah Gentari. Okey, I memang suka Gentari. Yang Mahala ke selatan tadi memang jam lah. Kita boleh tahan makin lama makin banyak lah. Cuma nak balik-balik kerja dah. Kami pun memang seminggu all out bercuti raya. By the way, kalau I tak sempat ucap selamat raya, selamat hari raya kepada semua yang menyambut. Hype memang atas jam. Ya Allah, otakku. Memang atas jalan memang jam sangat-sangat. Lagi-lagi yang Mahala daripada utara ke selatan. Kita nak Mahala ke utara setakat ni belum jam. Tapi masa time kami dalam perjalanan ni hujan memang lebat. Selebat-lebatnya. Yang tengah travelling, yang kerap travelling long distance tu, selamat memandu, selamat pergi dan balik ke destination korang. And bawa kereta elok. Kita punya timing makin lama makin tambah. Daripada tadi 3 jam ya. Tadi kalau ikutkan kita punya arrival time is 7 o'clock. Sekarang dah 8.30. Badan sudah letih, kaki sudah kejang. Walaupun bukan saya bawa kereta lah. Tapi Mama, yes. Check it out. What's that? Sunny. Singgah ke R&R Tapah. Maybe nak charge sikit, I don't know. Sebenarnya boleh sampai, tapi saja je dah lama kita nak berhenti kan. Alright, oh dia ada charger Electron kereta. Proto Imas. Wow, ada playground lagi, ada suka. Alright, jom kita charge sekejap dan berehat. Sampai ke? Okay. Okay, semua yang tengah pembelajaran untuk charging ya. Dia full charge berapa jauh? Tak guna app semua kena tekan tu. Tu yang panik dia cari-cari tak ada. Oh, tekan. Kat situ. Okay. Oh, ini okay. Kalau ikutkan kat sini 46 minit untuk fully charge. Okay, perfect. Aku nak berehat, nak makan, nak tukar diaper anak-anak. Bagi dia main sikit regangkan badan. So 40 minutes is a lot of time. Plenty of time for us to do all of that. Alamak, on the way nak balik ni tiba-tiba ada accident pula. And sekarang dia dah tutup jalan. Berkampung lah. Berapa jam lagi nak sampai? Nak kat pukul 10. Macam ni. Oh, macam tu. Oh no. And kita kena sampai rumah pukul 10. Hujan-hujan ni jangan lawak laju-laju guys. Bawa lah dengan pandulah dengan berhati-hati. Water sport tu. Aku water sport okay. Tapi Honda sport kan. I don't know. I guess. The thing is sekarang kita terkandas ya. Sementara tu kita berkampung dulu lah ya. Oh, laju sangat. Macam tu. Macam tu. Boom. Cerita dia, kenapa dia tak nak bagi kita lepas dulu? Lepaskanlah kita. Okay, nak. 3 jam kemudian. Konon nak sukia. Beg kau sukia. Balik Penang pukul berapa ya? Baca doa sebelum perjalanan. Kita nak drift. Sebab itu kita kena baca doa. Setiap kali perjalanan kita kena baca doa. Tapi dia Cina. Dengan cara dia. We pray for a safe journey. Amin. Tapi yang peliknya sini malah biasa belah sana jam. Itu benda normal. Bottleneck. Orang suka tengok kan. Jam. Oh teruk tu. Memang ambil perhatian tu. Hai.